Hai, saya Dr. Kavita. So, hari ini saya nak bercakap tentang serangan jantung atau jantung tersumbat. Apakah tanda-tanda yang seseorang akan mengalami jika ada serangan jantung atau saluran jantung anda tersumbat? So, antaranya ialah sesak nafas, rasa loya dan berpeluh, rasa pedih perut, rasa peluh bersejuk dan juga rasa lemah, lesu dan pening. Antara simptom yang paling ketara ada pada pasien ialah sakit tangan atau kaki pada kiri, sebelah kiri especially. So, jantung kita boleh bersumbat antara satu faktornya ialah sebab berlakunya ada ketebalan plak dan lemak. So, usually kita akan suggestkan kepada pasien ini dalam pasaran selama 17 tahun. So, ingredient dalam ni semua ialah herbal. Apa function Tasli Danshan Plus ni? Dia boleh mengurangkan plak dan lemak dalam badan. So, saluran darah tak akan tersumbat. Dan juga, ia boleh membantu untuk mengurangkan kolesterol dan bacaan gula dalam badan.